Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wabiasa wa asri ya karim. Ustaz. Assalamualaikum Kuro. Sihat alhamdulillah. Kuro busy ke? Ada? Ada kat mana ni? Ada kat mana ni? Kat kedai makan. Makanlah dulu. Tak apalah. Sudah makan dah? Dah Dah selesai. siap dah? Tak hujan ke sana? Hujan Ustaz. Satu hari je hujan jejet. Hujan. Tadi saya lepas pergi geram. Hujan jejet. Hujan tak berhenti. Sekejap Ustaz. Daripada... Rutan pun Ustaz dah share kat dia orang ke? Dah share saya. Tak apa. Kuro. Perlahan. Saya pun tengah nak share lagi ni. Nak cuba share. Alhamdulillah. Sekejap. Hai Rasa Mikey. hari Sabtu kan. Kim sudah masuk lah. Ingatkan dengan King. King sudah masuk. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam King. Sekejap. Keluar balik. Apa hal huru-hara ni? Kejap. Keluar balik. Okey, tak apa. Apa Kuro, kalau Kuro nak makan, Kuro makan dulu Kuro. Saya dah siap makan dah. Dah siap makan. Ini saja kita nak buka Tak apa, topik Ustaz tentang nanti saya Okey, on the way. Okay, on the way. Ya, kita tengok dalam 5 orang ke 6 orang kita start. Sekejap, saya invite dulu. Bulan dia punya nama dah bertukar. Ashikin. Cahaya Ashikin. Cahaya Ashikin. Kita panggil dia sekali lagi. Kita cuba panggil Ashikin sekali lagi. Bismillah. Cukup dalam 5-6 orang kita start lah. Sebab ini kita nak cerita tentang perihal roh. Sebelum ni kita dah cerita tentang jin dan setan kan. Dia ada, orang kata, dia punya hubungan. Kalau tak cerita tentang roh nanti orang jadi tak faham. Sambil-sambil saya tengah share. Bawa Dengan family ke? Ustaz. Ya. Ya saya. Ustaz, kenal ni Ustaz? Ini Cuam ni. Ini Dakwan. Patutlah korang ada gathering ni. Semua ada kat sana. King tak ada situ, King. King tak ada sana, King. King tak ada sana ke korang? King Suap ni Ustaz. Okey, kejap. Fikir surah up. Kejap. Ustaz tengah share. Tengah share. King tengah share. King sekejap, King. Macam mana nak naikkan King? Dia dah request. Nyamuk ada pula. Okey, dah ada orang teman Ustaz. Saya duduk bawah Okey. Faham. Okey, my queen. Tak apa, boleh. Take care. Tak ada masalah. Dakwan buat podcast betul. Apa khabar?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Tak ada hal. Okey. Weh, buruk pula nampak kalau bagi je. Relax lah, tak ada masalah. Saya tengah share ni sekejap. Amirul Syafiq. Mirul nak naik ke Mirul? Ustaz Taufik ni Ustaz. Nama nampak dia. Ustaz Taufik. Dia tak tahu malam ni. Saya cuba share dekat Ustaz Taufik je. Pak Tih. Dalam dapat 4-5 orang kita boleh lah start. Papa. Pak Tih. Papa. Ini anak saya ni. Dia macam. Wah, ni Anwar 84 ni wah ke? Wah. Waalaikumsalam Wari Hasil. Waalaikumsalam. Wari. Korang yang mana hadir? Not available. Tak ada hal. Terima kasih banyak. Wah. Terima kasih Wah. Semoga dimudahkan. Kita tengok 5-6 orang kita start Sekejap Kita tengah share sekejap. Saya kojom ni Wari. Tak apa. Kojom. Tak ada masalah. Okey, bismillah. Tak dapat naik, tak apa. Tak ada masalah. Tak apa, share-sharekan dulu. Ya, saya share dulu. Kenapa air turun ni? Saya punya bubur ni bocor. Macam ni. Cuti. Sekejap Alhamdulillah. sebentar. Okey. Fikir tak turun ke? Diorang semua turun tu. Kerja Ustaz, saya kerja ni. Kerja. Diorang makan besar nampak tu. Tak adalah, itu ngeteh-ngeteh je. Geteh-geteh. Apa khabar juga kek kawan Ustaz tu. Baik. Mantap. Siapa tu? Tu Bulan Asyikin. Dia nama dah tukar. Bagus sikit. Sekejap, saya add Nen Terbabu sekejap. Thank you lah. Ya, saya Nen Terbabu tengah busy. Mana ni yang terbabu? Sekejap. Saya tengah send kat dia. Kalau dia free, dia naik dia. Dek send kat WhatsApp ke Ustaz? Send kat WhatsApp tu Ustaz Taufik ada? Salam Ustaz lah. Wassalam Ustaz Taufik. Tabarakallah. Sekejap, Ustaz Taufik. Ustaz Alang tengah share korang tap screen dekat kotak Ustaz Alang. Hai Mauskin, thank you hadir. Malam ni ada sedikit tazkirah yang Ustaz Alang nak sampaikan. So, mana yang ada ni tolong share kan dekat kawan-kawan. Sedikit perkongsian. Tak dapat lama nak balik dari kursus tu. Badan tu demam. Ustaz Taufik. Tak apa. Rehat. Tak apa lama sebab baru balik kursus. Tadi badan terus demam. 37 jam Celsius. Tak apa. Start faham. Jadi sama-sama saya dengan dia tadi. Ada kursus sembelih tu. Rendam kaki. Dengarlah nasihat Piki ni Ustaz. Dia punya idea tu cukup bagus. Dah 6 orang Kita start lah Piki Lagi korang tap screen. Cikin tak nak naik ke Cikin? Cahaya bulan rendam kaki dalam air. Kalau ada air batu air batu tak sikit boleh campur dengan garam. Dengarlah nasihatnya wahai Pak Teh. Sebab dia punya Ustaz, saya tukar akaun je Ustaz. Okey, boleh. Tak ada hal. Tak ada masalah. Hello, Assalamualaikum Nur Asyikin. Like lagi ke? Bob pun ada ni. Kita naik Bob. Tukar akaun je Ustaz. Tak ya. Okey. Jadi double lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Nur Asyikin. Tadi tak sempat kita nak WhatsApp. Kenapa double Siapa yang double? Okay. Saya dengar macam double.
Oh, jap. Ni saya kena turun balik ni sebab tak nampak. Jap. Betul. Dia berpusing-pusing. Bob. Assalamualaikum, Bob. Assalamualaikum Ustaz. Malam. Kerja, Bob. Tak Ustaz, saya kerja kerja siang. Apa suara macam lembut je, Bob? Pergi mana, Bob? Bob, okey, Bob? Ya. Okey Ustaz. Okey. Macam tak okey, Bob. Suara lembut. Kenapa macam lemau Bob? Macam lemau Suara macam macam tak semangat suara. Bob. Dah diam tak, Bob? Ikin. Hello. Ikin ni hari banyak senyap lah Ikin. Dia daripada pagi tadi dia macam tak sampai dia punya apa. Dia kalau pakai akaun ni Ustaz, dia boleh pancing. Dia boleh pancing Akaun ni boleh pancing. Okey, malam ni kita nak cerita sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak cerita pasal roh. Sebab roh ni kita ceritakan sebab dia akan ada berkait dengan jin dan syaitan yang pernah kita kongsi sebelum ni lah. Sebab tu kalau kita nak tahu tentang roh juga, kita kena buka kitab. Sebab tu saya suka buka kitab Muzakarut Tauhid sebab dia punya kupasan yang mudah. Kita nak tahu apa itu roh. Ya. Kalau kita tengok pandangan falsafah banyak. Ni rehat Ustaz Taufik. Ya Ustaz. Rehat Ustaz. Badan tak fit, tak apa rehat Ustaz. Tapi saya rasa yang sembelih saya, yang sembelih tadi tu. Dia tak sihat. Tak apa. Hujan. InsyaAllah. Waalaikumsalam Ustaz Taufik. Dia banyak ceramah tadi, dia letih. Okey, sebabkan ke sini pandangan falsafah pun ada tentang roh, tapi kita tak payah tengoklah sebab mereka lebih memandang tentang falsafah tentang roh. Tapi ada kebanyakan pada wazah berkasil minal ulama tauhid, dan ada pandangan yang banyak di kalangan ulama-ulama tauhid daripada di kalangan ahli sunnah dan fuqaha ahli sunnah dan juga ulama-ulama fuqaha wasufiyah dan ulama-ulama sufi, ya. Ada yang menjelaskan bahawa ia ni adalah innaha jismun latif. Jadi maknanya roh ni merupakan jisim. Jisim kita tahu benda yang halus. Waalaikumsalam. Benda yang halus yang kata cukup halus. Jismun nurani, jismun latif nuraniun. Jisim yang halus yang berasal pada cahaya, mudrikul kulliyat wa juz'iyat. Dia bergerak secara nyata dan tidak nyata, yang berjuzuk-juzuk. Hal fil badan. Dan dianya adalah bersangkut paut dengan badan. Jadi ruh ni adalah berhubung dengan benda yang bersangkut dengan badan. Dia merupakan unsur daripada cahaya yang cukup halus. Sebab itu ada yang ulama membahaskan tentang dalam setiap badan ni berapa roh, ya. Muta'addadur roh, iaitu tentang bilangan roh pada seluruh badan. Dan jumhur ulama mengesahkan bahawa dalam tubuh badan kita ada satu roh, ya. Kalau roh tu keluar, wahwa mat. Maksudnya kalau roh tu keluar, maknanya mati. Jawapan cerita dia. Mati. Jadi dekat sini, mati. Jadi dekat sini, ulama cuba membincangkan lagi, tetapi ada ulama yang mengatakan bahawa jika dibincangkan dia akan makruh, dan ada yang mengatakan haram sebabkan dia bersempena dengan firman Allah, ya, dengan firman Allah SWT, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kau tanyalah, persoalah tentang roh, nak bicara macam mana pun tentang roh tu adalah urusanku. Jadi kalau aku berikan adalah kau tentang roh ni adalah sikit saja. Selebihnya urusanku, dan kau dapat tahu sikit dia tentang roh. Jadi walaupun bagaimanapun ulama nak bagi faham sebab kita manusia ni bertanya tentang roh. Jadi roh ni pun walaupun ada satu dalam tubuh badan, ada ulama menjelaskan bahawa dia satu tapi dia terbahagi pada dua. Dia ada roh yang sedar, iaitu roh hafazah. Ada roh yang yang tak sedar, iaitu roh nam, roh tidur.
Dan sebab itulah dia kata juga, ada ulama menjelaskan juga ada 3, iaitu roh hayah dan roh maut, iaitu roh yang hidup, roh yang kita hidup ni, dan roh ketika kita dah cabut nyawa, matilah. Thank you, Jadi Farina. Thank you for the gift. siapa tu? Diam. Ingatkan soalan. Dengar dulu, dengar. Ingatkan soalan. Terima kasih lagi. Potong pula ni. Tak apa. Jadi maknanya roh ni secara dasarnya kita tahu setiap badan tu ada satu roh. Sebab itulah macam malam tadi tak silap saya, sampai 2 lebih saya ada masuk satu live yang bertanya tentang mimpi. Sebab tu apa soalan tentang mimpi, terjun dah Bob. Dia pun tak larat kot. Kalau diceritakan tentang mimpi, tentang mimpi, dia ada kena-mengena dengan roh. Ada orang tanya, Ustaz, roh ni keluar tak pada badan kita? Sebab kita tidur tengok roh tu mengayau-ngayau. Ini yang kita akan nak jelaskan. Sebab ada juga soalan malam tadi, Ustaz, saya macam, saya tak tahulah Ustaz, saya ada kawan saya accident, meninggal. Kemudian saya ada satu hari tu sebelum mimpi, kawan saya tu accident. Dalam yuk naik yuk. Kalau bising kau tutup mic ya. Waalaikumsalam. Sebab tu dia kata member dia accident, dia dapat bermimpi kawan dia accident macam mana, yang telah ditutupkan daripada kena langgar lori kan. Dia tahu cerita macam mana kan. Itu sebabnya kita nak cerita dia. Assalamualaikum Ayub. Waalaikumsalam. Nego tak ini? Nego tak ni? Ini kat rumah aku nego ni. Dah tak dengar. Dia tak dengar. Kat mana Ustaz? Orang tanya kau kat mana, kau tanya Ustaz balik kan? Sikit biasa lah. Aku kat rumah, minta maaf. Dekat rumah. Orang tanya kau niaga ke tak? Niaga tak? Hari ni, tadi aku dah pergi niaga Ki. Dah pergi. Hujan. Sampai tempat niaga, hujan lebat-lebat tidak dengan ribut dengan apa. Aku sampai lokos. Tutup, aku balik rumah terus. Tutup kedai balik rumah. Betul. Seremban pun hujan. Dekat Johor tak hujan lagi, Selamat. Gerimis. Hujan tu. Tadi aku cakap lebat. Dia pun tengah hujan juga tu. Stay. Kalau boleh komen. Tadi. Air dia turun daripada atas ni, apa hal ni? Mana kena tengok ceiling je. Tu leaking. Tadi ribut ke? Kalau ribut dia leaking. Leaking kot. Dia tempat hujan tadi lebih atau tu hujan banyak. Okey. Jadi dalam tentang takrifan tu ada nak tanya tentang apa roh ni. Kalau dia tanya tu sebab kan kita nak ceritakan ikutkan daripada kitab satu-satu, dia panjang. So mungkin soalan tu boleh menyeluruh apa yang kita nak bincangkan. Ada soalan tak fikir ke? Bulan. Cahaya bulan. Asyikin. Ada soalan tentang roh. Tak ada Ustaz. Takat ni tak ada. Faham terus Port Dockson pun hujan lebat. Port Dockson. Port Dickson. Jangan ada yang mudah. Tak ada. Aduh. Memang pun hujan lebat. Port Dickson tu susah nak hujat tu. Jangan ada yang meludah Ustaz. InsyaAllah tak ada. Tengah hujan ni. Janganlah macam tu Bob. Bob cuba menguja-guja. Jadi sebab itulah kalau kita cerita tentang roh, sebab dia ada kena mengena dengan tubuh badan. Maksudnya kalau kita bermimpi yang kita seolah-olah keluar, sebenarnya ulama membahaskan sebenarnya dia tidak keluar. Kalau keluar mati. Roh ni kalau keluar pada badan dia mati. Kita ada koin ni, ambil koin. Cuba gebuk koin masing-masing. Ambil koin lu. Ambil koin dulu. Dapat 2. Terima kasih Vicky. Terima kasih dapat 10. Hebat dapat 10. On time tu dapat 10. Tolak kosong. Sebab tu kalau roh kita keluar pada badan, seperti mana ulama tauhid menjelaskan bahawa mati. Dan sebab tu kalau orang cerita tentang roh ni lebih, dia akan sampai tahap boleh jadi orang kata haram. Sebab tu yang banyak menjelaskan tentang roh yang terlampau sangat adalah ajaran sesat. Dia sampai ke langit. Ini sebab kita nak tahu tentang asas roh, kita akan nampak orang tu sesat atau tidak. Sebab roh tidak boleh keluar pada tubuh badan. Kalau roh keluar pada tubuh badan, ulama tauhid menjelaskan bahawa mati.
Jadi kalau dia kata dia bermimpi, dia berjalan sampai pergi jumpa Tuhan. Yang macam ni satu ajaran sesat yang banyak ajaran sesat, tapi saya ambil satu ajaran sesat tentang mimpi Kasim. Kasim ni siapa? Dia orang Pakistan. Orang Pakistan. Sehingga kan ada orang kata yang belajar agama tinggi pun sampai taksub pergi jumpa dekat sana. Dan Kasim ni mengatakan bahawa dia ini banyak orang-orang di Pakistan yang membenarkan kata-kata dia, tapi sebenarnya nampak kesilapan. Sebab dia kata dia dah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW iaitu lebih 300 kali lebih. Dan dia telah berjumpa dengan Allah Ta'ala pun dah berapa banyak kali. Berpuluh-puluh kali jumpa dalam mimpi. Ini yang dikatakan mimpi-mimpi Kasim ni memang satu bentuk yang tak betul lah. Ini tengah famous tentang mimpi Kasim ni. Dia adalah satu ajaran yang sehingga kan dia dapat menjadikan orang terpengaruh. Antara yang terpengaruh orang agamawan pun ada yang terpengaruh. Yang belajar agama pun ada yang terpengaruh. Kebanyakan yang terpengaruh tu cikgu-cikgu, ustaz-ustaz dengan ustazah. Ya, betul. Bagaimana mengenal Allah, mengenal sesungguhnya ruh, hak atau rahsia Allah. Betul. Saya tak menolak seperti mana yang saya katakan dalam ayat Quran, seperti mana yang kita telah jelaskan tadi. Tentang dalam Quran Allah jelaskan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kau persoalah macam mana pun tentang roh. Roh tu urusan aku. Kau orang tak tahu apa. Cuma aku bagi kau sedikit saja tentang ilmu roh. Sebab tu yang kita kena tahu pada hari ini, sebab ajaran sesat banyak tentang mimpi-mimpi. Ustaz, apa alamat mimpi diselimut seluar panjang alamat mimpi diselimut seluar panjang surah tapi sebelah saja ada diselimut. Nanti kita kupaskan sekejap lagi tentang mimpi. Yang mana nak tahu jawapan tu boleh tunggu kita dengarkan satu persatu dulu. Jadi maknanya tentang orang kata dia telah keluar pada alam, maknanya itu semuanya tidak menepati. Seperti mana yang saya katakan tadi, mimpi Kasim, orang Kasim ni memang ajaran sesat ajaran sesat dan meragukan. Jangan lupa kotak dalam gegar. Saya kalau tidak dapat nanti. Dapat siapa yang cekau semua koin tu. Hebat betul dia orang ni. Jadi sebab itulah kalau kita cerita tentang roh keluar pada tubuh badan, nak tak nak dia menyebabkan satu benda yang penipuan. Jadi persoalannya, jadi roh ni macam mana Ustaz? Maknanya ulama tauhid menjelaskan bahawa roh ni hal fil badan. Maknanya dia hal hewan tentang badan. Sebenarnya roh tu tidak keluar, dia dalam tubuh badan kita saja. Sebab tu kalau kita nak tahu dia adalah dimensi dalam tubuh badan. Sebab dalam tubuh badan kita ada satu lagi dimensi, iaitu dimensi dalam tubuh badan kita yang roh tu tidak akan keluar. Sebab tu kalau roh keluar pada tubuh badan kita, dia jadi tak statik. Pada ulama tauhid menjelaskan bahawa mati benar. Sebabkan kalau tubuh badan kita ini roh keluar, maknanya memang mati. Sebabkan tu kita tahu, kalau kita tengok macam mana di ketika kita meninggal nanti, dan kita punya tangan, kaki, semua akan bercakap. Sebab mereka dah dapat hak. Dan kita ni telah dimatikan hak untuk menguasai tubuh badan. Sebab itu dah keluar. Jadi kita tidak lagi ada dalam dimensi tubuh badan kita yang kita kuasai pada hari ini macam kita pernah kupas sebelum ni. Yang kita duduk dalam mesin tubuh badan, di mana tubuh badan ini yang akan mengelokaikan ataupun mengelolakan yang dikelolakan oleh roh. Sebab itu juga apa yang saya nak jelaskan, mimpi-mimpi yang menjelaskan bahawa pernah jumpa Rasulullah berjuta kali, pernah telah naik jumpa Allah, itu semuanya tidak benar. Tetapi pembahasan tentang persoalan yang ditanya oleh Mama Adawiyah yang ada kena-mengena, iaitu tentang yaqazah, ataupun mimpi dengan Rasulullah SAW. Walaupun kita tahu benda itu nampak benar, tetapi persoalannya, boleh tak kita berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi ataupun sedar? Jawapannya ringkas sebab saya pernah bahaskan, kita pernah terangkan. Jawapannya mudah. Bermimpi jumpa Rasulullah itu tak ada mustahil sebab ada dalam hadis Nabi. Dan jumpa bermimpi secara Nabi SAW secara yaqazah, secara sedar pun tidak mustahil ada dalam hadis Nabi SAW. Itu semua tidak dapat dinafikan. Tetapi dengan kondisi situasi pada hari ini,
kalau orang kata dia jumpa Rasulullah, boleh kata ajaran sesat. Sebab dia melibatkan credibility orang yang bercakap. Dan dia lebih ada maksud yang tersirat. Terima kasih banyak-banyak bagi satu koin sahabat. Semoga banyak umur dan sihat-sihat semua-semua. Amin. Sebab tap-tap screen, tanda support live Ustaz Tak payah Alam. tak? Terima Kalau kasih. saya tu moderator tak payah baca. Oh, okey. Jadi sebab itu, saya lah kena baca. Sebab itu, kalau misal katanya, kita pada hari ini jumpa orang kata dia bermimpi jumpa Rasulullah, terus tolak. Sebab apa? Saya lebih suka menjelaskan bahawa zaman sekarang, orang kalau kata dia jumpa dengan Rasulullah SAW atau bermimpi jumpa Rasulullah, dia lebih kepada ausi, maksiat dan juga pembohongan. Sebab itu tak boleh percaya. Sebabkan zaman sekarang, credibility seseorang itu kita boleh lihat berbanding dengan ulama'-ulama' silam sebelum ini, yang mereka punya kepribadian yang hebat. Dia tidak senang-senang nak bercakap jumpa Rasulullah, tidak senang-senang bercakap, semua ada sebab. Tapi zaman sekarang memang ada sebab. Antara sebabnya adalah nak dapatkan pengaruh yang terlampau asyik dengan orang kata nak dapat tunggu Imam Mahdi lah, nak hari kiamat. Saya ni bukan menolak hari kiamat sebab kita punya rukun iman kita kena percaya pada hari kiamat. Tetapi apa saya nak beritahu, saya suka berpegang pada arwah guru saya. Iaitu saya ingat lagi Syekh Ibrahim. Saya suka belajar dengan dia. Masa Senawi dulu dia mengajar kami, dia daripada Mesir. Kami belajar Senawi dengan orang Arab. Dia daripada Mesir. Syekh Ibrahim, dia menjelaskan, kami bercerita tentang Yaumul Mahsyar, Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, hari kiamat. Kami bertanya, kenapa Syekh, bilakah berlaku kiamat ni Syekh, nak dekat ke? Dia senyum dengan kita orang. Dia kata, la'ah, tul zaman. Yumkin fil ini uzul keda kata. Tul zaman. Dia kata mungkin, tetapi dia kata jauh sangat. Mungkin zaman anak engkau pun tak sempat lagi, ataupun bawah-bawah pun tak sempat lagi. Jadi kami semua kata, biar betul ni. Jadi akhirnya baru kita faham apa yang dimaksudkan. Sebab jangan terlampau taksub menunggu sangat. Menunggu yang merasakan bahawa memanglah kita di akhir zaman. Tetapi kita ini jangan terlampau asyik taksub dengan akhir zaman. Sedangkan dunia ini perlu kita jalankan juga. Sebab itu kita kena ingat bahawa pada hari ini, dengan ketakzuban orang dengan akhir zaman, sebab itulah ajaran sesat merata keluar. Tentang Imam Mahdi, tentang orang kata Rasulullah datang. Lepas tu nak jadi tentera orang kata tentera kuda, yang nak pegang panji hitam. Ini semua menyebabkan ketakzuban mereka terhadap hari akhirat dan juga akhir zaman. Sebab apa saya punya Syekh cakap macam tu? Akhirnya baru saya faham. Sebab apa dia kata lama? Sebab antara tanda-tanda kiamat nanti tak ada langsung kalimah la ilaha illallah di muka bumi. Dah tak ada dah. Jadi sekarang ni azan masih berkumandang. Kalimah itu masih lagi ada. Walaupun kita tengok memang adalah masalah orang tak semayang, orang berzina. Tetapi keadaan Islam pada hari ini semakin lama semakin ramai yang suka. Sebab itu saya suka tertarik dengan TikTok ataupun VTT yang telah dibuat. Saya lupa siapa saya tengok. Yang ada kes 2017 yang seorang bapa tu yang anaknya dibunuh penghantar pizza tu. Yang dekat USA tu kan. Saya suka cerita tu. Yang orang telah wawarkan. Betul. Maknanya masa tu hakim menangis, orang dalam tu semua menangis. Yang mereka respect dengan Islam sehingga kan ramai masuk Islam. Dan sebab itu pada hari ini Islam di US cukup tinggi. Dan juga kita tengok di kedudukan dunia dalam VTT saya ada tunjuk iaitu daripada tahun 1945 sampai 2021 masuk 2022 kedudukan orang kata Islam Sunni itu semakin lama semakin berkembang. Okey. Maknanya di sini bukan kita tidak menidakkan tentang hari kiamat, tetapi jangan taksub sangat sebab nak dekat kiamat. Jangan. Sebab kita kena tahu. Kalau taksub itulah ajaran sesat kebanyak tu. Ya Bulan. Apa dia? Okey. Contoh macam saya ni adalah seseorang ni selalu mengingatkan saya pasal hari kiamat tu Ustaz. Jadi baru-baru ni dia ada cakap dengan saya, dia suruh saya banyak beramal, banyaklah tutup aurat sebab selepas raya haji akan ada musibah
daripada Allah yang sangat besar. Okey, Saya faham. selalu faham Kau kan? punya ayat aku faham. Faham. Jadi saya ni saya kefahaman saya, kita tak boleh terlalu taksub, betul. Memang betul kita kena percaya benda tu. Tapi bila saya dihentak macam tu, selalu kita akan jadi macam satu feel yang tak tahu nak rasa macam mana tau. Macam Dia tak dalam seronok dilema, tau. Sat. Dia cerita dia Shikin ni dalam dilema. Jadi apa sampai yang satu perlu tahap dibuat buatkan dia ni panik. Dia tak tahu nak buat apa. Jadi mudah dia. Macam saya kata, macam dia orang ni, kita tanya balik, apa benda besar berlaku? Kau rasa nak kiamat tu bila berlaku? Sedangkan Nabi pun tak tahu bila kiamat tu nak jadi. Nabi pun tak cerita. Sebab Nabi pun tak tahu bila yaumul kiamat tu akan berlaku. Sebab tu jangan kita senang-senang nak cakap macam tu. Orang macam ni, jangan kita olahkan dengan marah. Kita bagi soalan dia. Apa yang kau jamin bahawa kiamat nak tiba? Okey, ni dalil hadis Nabi. Ada tak kau jumpa satu lagi hadis Nabi, aku nak beritahu yang Nabi pun orang bertanya, bila berkiamat, Nabi tak jawab. Semua Nabi kata, kiamat berlaku hari Jumaat. Itu jawapan Nabi. Kiamat akan berlaku. Akhirnya, Nabi jawab juga, berlaku pada hari Jumaat. Itu yang Nabi dapat jawab. Bila berlaku, bila tak ada. Ditanya lagi, dalam hadis yang lain, Nabi menunjukkan tanda-tanda kiamat. Tanda besar, tanda kecil. Sebab Nabi tak nak cerita terus, dia tak nak jadi macam ni lah, orang tak besuk. Sedangkan panik. Jadi orang terlampau taksub dan dah tinggalkan dunia. Jadi kecoh. Macam baru ni ajaran sesat, saya cerita ajaran sesat yang kata yang mengatakan bahawa itu adalah tarikat Naqsyabandi. Sedangkan tarikat Naqsyabandi pun dia punya pengamalan tak begitu. Tapi mereka dah buat ajaran sesat. Ajaran sesat pada hari ini menutup ajaran mereka tu sesat, dia tutup dengan tarikat. Itu biasa. Salah satu tanda-tanda ajaran sesat adalah mereka menggunakan zikir dan juga bertopeng daripada tasawuf dan juga tarikat. Ini salah satu tanda, iaitu tanda-tanda ajaran sesat. Yang mana Jakim pun keluarkan, iaitu macam mana kita nak kenal ajaran sesat. Jakim keluarkan antara tandanya selindung di bawah zikir tarikat dan tarikat. Sedangkan tarikat Naqsyabandi bukan begitu. Yang berlaku di Negeri Sembilan, yang dia kata dia pergi ke Mekah nak tunggu Imam Mahdi. Ini kena-mengena dengan Shikin cakap tu lah. Di mana dia kata yang akan berlaku selepas hari haji ni, benda yang besar berlaku kan. Sebab inilah ajaran dia. Ini sebab tu saya alhamdulillah lah ada seorang SB yang saya baru jumpa 3 malam lepas yang bantu juga saya untuk memberikan info tentang ajaran sesat. Banyak dia bagilah, nanti insya-Allah saya akan letupkan satu-satu. Sebab kan ada satu Ustaz. Ustaz. UPA ni dia ustaz juga rasanya. UPA ni nama dia. Ustaz Faizul Ahmad. Nak naik kotak tak? Kita invite kotak, Ustaz. Kalau nak naik kotak itu sebab boleh lagi naik ni. Boleh lagi betul. Jadi tadi dia macam dia mana tahu kot dia boleh share sekali dengan apa ilmu yang Ustaz Alang nak kongsikan gini. Kita bertukar-tukar. Kalau kata kita ada naik kotak, kita invite ataupun orang kata request, kita naikkan insya-Allah. Invite je kalau boleh. Invite. Okay, kita invite cuba invite dia. Alright. Kalau kata bising, beritahu bising. Kalau kata dekat luar, beritahu dekat luar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Terima kasih bersama Ustaz. Alhamdulillah sejak kebelakangan ni ramai ilmuwan agama masuk Saya suka dengan live ilmuwan. Tadi kebetulan pula tadi petang tadi pun ada juga lepas mengajar budak tentang fardu ain. Dan pusing-pusing live apa semua kongsi pula ilmu dengan ni. Sebab saya tak boleh nak pergi ke masjid ke surau ke apa semua sebab saya pol-pol baik sini, so belajarlah mengajar anak buah dalam TikTok ni. Alhamdulillah. Nak tanya Ustaz Faizul ni dekat mana? Saya dekat Port Dickson. Port Dickson. Dekat dengan Ustaz Alang dekat je. Roket mungkin masa mutakok
Masa mutakor yang lepas pun mungkin dia ada semua itu. Mutakor mana Ustaz? Tahun mutakor dekat lama dah. Mutakor dekat Stadium Paroi. Stadium Paroi Dah lama dah, rasanya dah 5 tahun lebih rasa dah itulah. Oh, lama Ustaz Saya penceramah orang yang mana ada dalam live ni kita follow UPA ni. Kalau nama dekat UPA. Dia punya nickname tu Ustaz Faizul. Kita follow dia. Follow kita follow dia, mana tahu dia boleh share juga ilmu-ilmu agama ni. Saya bukan orang hebat. Tak, saya pengantara je Ustaz Faizul. Saya pengantara je. Saya kebanyakannya saya pun belajar juga. Macam yang ada kat dalam ni semua nak belajar. Sebab kalau ada nak asyik apa yang Ustaz cakap, Ustaz apa tadi dia? Saya tak pakai Alang. tu tak apa nampak. Ustaz Alang cakap tu benar. Ustaz tu benar Sebab kebanyakan manusia di akhir zaman sekarang bukan terlalu taksub. Sebenarnya ada setengah pihak yang mengambil kesempatan dengan hadis-hadis baginda menceritakan tentang malaikat, menceritakan tentang roh, menceritakan tentang mereka mengolahkan supaya mereka mendapat pengaruh. Itu yang berpuncanya jadinya orang dia takut-takutkan orang, kemudian dia mula mengajar zikir-zikir yang tentu, sedangkan kalau guru saya arwah Tuan Guru Ni Aziz, arwah Haji Saleh, mantan mufti Kedah dulu, pernah bagi tahu dekat situ tidak ada seorang pun yang boleh mentafsirkan mengenai tentang roh. Tidak ada seorang pun tidak akan boleh mentafsirkan. Dalil ni pun macam tadi Ustaz dah bagi tahu, tadi Alang pun Alang tadi pun dah bagi tahu. Tidak ada. Jika kemudian ada juga di antara di sini yang banyak rata-rata yang banyak menceritakan tentang roh ni mengenai tentang mimpi, ini apa tandanya, ini apa tandanya, ini apa tandanya. Kadang-kadang kita tak boleh juga nak menyalahkan orang-orang ni semua, sebab mereka tak tahu. Dan kemudian salah satu dari puncanya, mereka menanya kepada membabi buta. Contoh macam saya. Macam saya dalam bidang fiqh, fardu ain, dalam bidang tadabbur dalam tafsir al-Quran, tadabbur dalam tafsir hadis, sarah hadis apa semua. So bila dia bertanya tentang roh, mencari cerita tentang mimpi, saya mimpi dinosaur naik atas kepala lah, kan, apa ni kena gigit di apa semualah, kan, jumpa Ultraman lawan dengan raksasa lah apa semua, kan. Apa tandanya Ustaz? Jadi bila tanya dengan saya macam tu, saya cakap dia budak ni dah salah bidang. Salah orang yang bertanya. Sebab kita ilmu ustaz-ustaz ni dia seorang ustaz, semua dia tahu. Amboi, ngalah kena betul pula dah. Kan? Sebab bagi saya kalau kata orang pada bidang ustaz dengan ustazah ni, dia orang kena properkan dia orang punya apa dia orang tahu. Sebab kebanyakan ustaz orang akan refer benda-benda semua, refer je dekat ustaz mimpi lah, ustaz tu lah, ustaz ni semua ustaz dia buat. Sebenarnya benda-benda ini pun dah di sebelum saya lah dulu lah saya dapat masa tauliah mengajar ustaz Datuk Ustaz Mutazah dulu, arwah dia dah. Arwah Mutazah. Sekarang Datuk Usop. Sekarang tauliah pun Datuk Usop ujian sains. Kan? Ya, adik dia tu. Pun dah saya cakap dah, jika kamu bukan bidang itu, bila orang bertanya yang bukan bidang kamu, so kamu abaikan. Sebab saya sendiri tak boleh jawab. Jadi dalam hal konteks yang apa saya cakap ni, orang-orang awam yang tak tahu, yang macam Ustaz kata tadi, tak sup dengan benda-benda ni, nak tahu. Dia bertanya dengan orang yang salah. Bertanya dengan orang-orang yang geng-geng black metal. Jadi dia jawab black metal lah. Kalau kita rosak motor, kan? Kita rosak motor, kita rosak kereta, kan? Macam saya baru lepas aksiden motor langgar lembu. Kan? Adakah saya bawa motor tu pergi jumpa dengan tukang rumah? Doktor. Motor rosak pergi jumpa doktor, orang rosak pergi jumpa tok rumah. Okey. Bila doktor kata dia jumpa doktor, kan? Jumpa doktor tu pula dia ni nak tunjuk dia pandai juga. Nak tunjuk pandai juga. So dia tafsirkan ikut suka ke langit ke bintang nano-nano.
Faham. Jadi dia bagi dengan jawapan yang mungkin yang boleh masuk sama-sama sikit dekat dia dengan kata-kata pujukan dia apa. DPD banyak macam tu. Dan DPD pun kalau penguatkuasa Jabatan Agama Islam DPD ni kan, kalau jenis serang-serang muka ni, saya bekas tentera jenis gigit telinga orang kan. Memang suka panggil saya lah. Saya jenis terkejar orang kan. So inilah punca yang terjadi ni zaman sekarang. Nak Dr. Imam Mahdi turun begini, malaikat ni turun begini, ni turun begini. Amboi, kau mengalahkan Nabi pula dah. Nabi sendiri tak nak jawab kan. Apa yang Ustaz saya cakap tadi tu pun, Ustaz Lan cakap tu, saya setuju. Sebab apa yang dia ajar, apa yang dia cakap, apa yang dia lafaz, walaupun dia tidak menerangkan secara detail, memang detail tak boleh lah dalam TikTok ni, memang tak cukup sampai esok pagi tak habis kau cerita pasal roh ni kan. Tak ada kata orang Ustaz tak sebut dalil Al-Quran kata apa. Dalil Al-Quran ada sebut, tapi ada satu dua, tapi sebenarnya dalam Al-Quran banyak dalil mengenai tentang roh, cerita tentang roh kan. Tapi Allah tidak menceritakan di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran menceritakan ini orang boleh jumpa Nabi beribu kali. Amboi, engkau lebih mengalahkan Saidina Umar pula dah, Saidina Abu Bakar kan. Padahal kawan tu memang hari-hari jumpa. Jadi orang-orang yang macam ni lah yang mendatangkan kerosakan kepada agama. Dan dalam hal ini jugalah yang membuatkan anak-anak remaja kita pemikiran menjadi macam-macam. Ustaz cakap jadi songsang. Dia jadi kosong. Tak ada tujuan. Dia jadi kosong. Tak ada tujuan. Itulah punca apa yang terjadi di Malaysia sekarang, di negara kita. Itulah dia. Itu sebab saya ambil penekanan. Saya dulu seorang dari golongan orang tabligh dululah tahun 90 95 tapi saya dah tak ikut tabligh saya bukan saya keluar lah, tapi saya berdakwah secara solo. Saya hanya menerapkan, saya bercerita tentang fardu ain saja sebab itu yang wajib. Fardu ain aja. Tasawuf, tauhid, fiqh. Itu je saya cerita. Saya tak ada membabitkan cerita tentang roh. Kalau orang bercerita tentang roh, aku bukan ahlinya, so aku tak nak jawab. Jadi yang benda macam ni yang terjadi, apa yang terjadi di negara kita sekarang, seperti Ustaz Alang bagi tahu tadi, orang yang suka memandai-mandai mentafsirkan sesuatu. Contoh kata, menceritakan tentang satu-satu ayat dalam Al-Quran. Engkau tak buka dalil apa, engkau nahu kau ke mana, balarah kau ke mana, sarah kau ke mana, badek kau tak ke mana, tiba-tiba dia sarah ayat Al-Quran. Terencat jadinya. Betul. Marpu. Sebab dalam guru saya arwah ni Aziz beritahu. Waktu tu saya belajar di Pulau Melaka lah, masa tu pondok buruk lah, bukan macam sekarang cantik dah. Semalam canggih. Dia kata, jika kamu nak macam saya dalam bidang tadabbur Al-Quran, dalam memahami Al-Quran lah, apa maksud dia, sebab dia kata, adakah Ustaz yang Ustaz terangkan di dalam tadabbur ini mutlak cakap tafsir Al-Quran apa semua luas. Tapi apa yang saya terangkan di sini adalah apa yang disebut oleh ulama-ulama. Saya tak pandai tak suka-suka nak pandai-pandai bagi tahu. Dan ulama-ulama menerangkan mengikut nas-nas itu, dan saya pun membuka kitab-kitab yang berkaitan dengan tafsir. Jadi di situ kita terang dapat tahu, okey begini. Ulama Ahmad ya kata apa, imam ini kata apa, imam ini kata apa. Kan? Tapi yang jadi puak-puak malaun ni yang menyesatkan dia mentafsirkan sesuatu perkara ikut akal. Apabila ikut akal, ini yang jadi Syiah, yang jadi pakai serban, menggunakan agama yang disebutkan dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah. Janganlah kamu menjual ayat aku demi mengejar dunia yang sedikit. Dia menggunakan agama untuk mendapatkan pengaruh. Siapa yang dapat pengaruh? Kalau macam saya, macam Ustaz Alang, mungkin tidaklah. Kita pun kadang-kadang sipi-sipi juga. Kan? Tapi bila orang awam ni, macam saya, kalau saya confuse dengan sesuatu hal, saya akan masuk dalam rumah, buka bilik bacaan saya akan buka kitab-kitab lama.
mengenai tentang oh betul lah apa ni. Macam Ustaz Alam mungkin dia ada tempat rujukan dia apa semua. Yang kesian yang ni. Yang baru nak kenal Allah, yang nak kenal apa? Agama ni. Yang dahagakan ilmu agama. Ini yang akan jadi pengikut ni. Yep. Wallahu a'lam. Itu je yang saya dapat penjelasan lah daripada saya lah. Jadi maka itulah saya cakap, di mana-mana tempat saya berceramah, di rantau, di Port Dickson, di Pilah, meratalah saya kat PD ni sebab saya tahu lah PD je, Negeri Sembilan je. Saya cakap pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, orang menyongsangkan ilmu tak akan ambil kesempatan pada diri kita. Tapi alhamdulillah di sini pun kita pun Ustaz Alang ada kan? Ada Ustaz Alang, ada apa semua. So jika tak faham, bertemulah dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama. Dan jika orang yang berpengetahuan agama, melatar belakang kan. Seorang je, dia tak ada. Macam saya ada tempat rujukan saya. Saya dapat tu. Jika satu benda saya tak dapat, saya rasa confused nak jawab satu benda, dia akan merujuk pada guru dia. Macam saya ada guru lagi. Sekarang ni saya masih saya dalam pertengahan Manhajul Abidin kitab tasawuf. Tapi tak boleh teranglah Manhajul Abidin dekat sini, nanti pening puak-puak ni tirang. Manhajul Abidin tinggi dah kan. Bukan nak kata saya hebat, tidak kan, tapi saya dah belajar dekat tu. Yang itu pun kita tak boleh nak terang orang awam. Orang awam akan keliru, apa lagi tentang roh. Betul tak? Betul. Kalau menceritakan tentang roh, lagilah orang akan jadi alamak, dahsyatnya orang ni, dahsyatnya syekh ni. Padahal kawan tu tauliah pun tak ada, pengesahan mufti pun tak ada, betul-betul apa ni, mak rempit aja yang bercakap benda tu. Oh, jadi pengaruh. Masalah. Disebabkan bertanya tu tidak kena pada ahlinya. Orang yang zaman sekarang tak bertanya satu masalah tak kena pada ahlinya. Kan? Bila nak lajukan motor, pergi jumpa pemain kereta. Masalah. Pemain kereta kata, berapa banyak pemain ketum hari ni? Dia kata. Itu je. Kan? Itulah yang saya dapat terangkanlah di sini kan, mengenai tentang roh. Saya bukan ahlinya kan, tetapi sedikit sebanyak ada saya belum pelajari tentang roh, tetapi belajar tentang roh pun saya rasa Ustaz Alang pun dah sebut dah tadi kan. So that's why saya banyak mendengar dari tadi, kemudian saya tanya soalan begini kan. Jadi apa yang diterangkan, walaupun Ustaz Alang tak membaca soalan saya dan moderator pun tak membaca soalan saya, tapi terangan dia baca. Saya tunggu Ustaz Alang ni. Tak, sebenarnya dia dah jawab dah. Dalam percakapan dia, dalam lafaz dia dah jawab dah. Dia dah jawab secara spontan, dia jawab. So saya cakap, okey, saya cakap. Sebab apa, saya jenis saya bukan menguji tau. Saya bukan menguji, maaf, bukan menguji. Tapi saya nak tengok ke saya, sebab apa kebanyakan yang dalam TikTok ni mencerita sampai ke langit, ke bintang nano tau. Banyak yang entah ke mana, keparit habis semualah. Saya pun tak faham apa yang dia cakap. Cerita makrifat tentang tarikat, itu semua membabitkan roh kan. Padahal orang dahulu macam saya ni muda, umur saya muda lagi, saya baru 15 terbalik lah. 4 tahun lagi dah boleh korek KWSP. Maaf lah saya maaf cakap, saya memang jenis agak lawak sikit lah. Saya jenis happy. Tak apa, tak ada masalah. Tak apa. Juk sikit. Ustaz Faizul. Ustaz Faizul bekerja sebagai apa? Ya. Saya pesara tentera. Alhamdulillah, pesara tentera. Saya pesara. Kagat ke dulu? Itu sebab tak. Saya 22 komando. Komando? Relax. Sudah. Saya 22 komando. 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 Mantap. Saya camp dekat 22 komando. Tetapi daripada saya dalam servis komando, saya alhamdulillah Allah Taala bagi saya bekas sekolah pondok tahun 79 sekolah pondok.
Sekolah pondok. Cuma kelulusan saya apa ni Pak Senawi je lah, bukannya hebat macam ustaz kita ni kan. Kan. Hebat Pak Senawi tu. McDonald kan. Pak Senawi pun hebat Ustaz. Hebat tu Pak Senawi tu dah hebat dah tu. Pak Senawi dah hebat Ustaz. Mana hebat? Hebat Pak Senawi. Dapat sertifikat untuk ceramah. Tak, cerita dia sekarang janggut dah beruban, cucu dah 5 kan. Mana nak ingat lagi tak. Kadang-kadang sebab ustaz ada rujukan lagi. Ya, saya masih berujuk sebab seorang yang seorang ahli ilmu, orang yang suka ilmu kan, dia tidak akan kosong dirinya dengan guru-guru. Dia akan ada guru backup dia walaupun guru dia itu masih muda daripada dia. Guru saya, setuju? Guru saya yang mengajar Manhajul Abidin, umur dia baru 45 tahun. Padahal saya dah 15 terbalik. Siap cucu. Ustaz, siap cucu beritahu, apa tutup Swiss Wi-Fi? Kacau. Tadi cakap 15. Tadi cakap 15 minit je. 15 terbalik. Umur saya berapa dah kan. Tapi saya masih berujuk lagi guru saya 45 tahun. Dan guru saya, bekas guru saya, arwah Nek Aziz, dia bagi tahu dengan saya kan, elakkan daripada berdebat dengan orang-orang yang bertanya mengenai tentang roh. Sebab apa? Orang yang bertanya tentang roh, dia akan boleh memusingkan fakta dan boleh membalikkan hati kamu. Nampak? Sebab orang membabitkan roh ni, dia banyak ilmu-ilmu dia mentafsir sendiri tau. Mentafsir sendiri. Bukan mengikut hadis. Bukan itu anak saya. Anak lelaki TikTok lah. Dia banyak belajar. Dia belajar dengan saya. Dia banyak belajar dengan saya. Alhamdulillah, satu family ada dalam ni. Dan jadi terima kasih banyak. Dapat pengetahuan juga, isteri saya juga seorang bekas sister Kristian. Dia bekas sister Kristian. Dia juga menceritakan di dalam Bible tidak ada menceritakan tentang roh. Tak banyak menceritakan tentang roh. Tetapi orang yang nak mendatangkan ilmu sesat kepada orang yang baru nak mengenali agama ni, dia akan menggunakan ayat-ayat manis, ayat-ayat pujuk, ayat-ayat yang boleh mengelirukan. Jadi sampai sekarang lah, saya bila berjumpa dengan orang yang bercerita tentang roh, makrifat, tarikat, melekat, apa semua, saya akan jauhkan sebab saya bukan ahli dia. Sebab yang banyak menyesatkan manusia akhir zaman, bukan makrifat, tarikat itu salah, tidak. Kalau ikut dia betul-betul, memang ada. Tapi generasi sekarang ni memang tak layak. Guru saya sendiri bagi tahu. Haji Saleh, arwah Haji Saleh, mantan mufti Kedah. Mufti Kedah. Mufti Kedah. Dia bagi tahu sekali. Di zaman sekarang, itu zaman saya belajar tu tahun 90-an. Tahun 92 tak silap. Dia dah kata di zaman sekarang tidak ada seorang pun yang layak untuk memegang ilmu tarikat makrifat. Apa tak lagi zaman sekarang 2022 ni. Kan? Tapi untuk saya nak tambah Ustaz, saya nak tambah sikit lah. Untuk makluman Ustaz untuk akan datang Sebab tu dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab dia bukan Ihya Ulumuddin, satu kitab yang menjelaskan tentang syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Sebenarnya dia bergerak serentak. Sebab tu orang kena faham tentang syariat ini iaitu apa, dan dia tetap, kita ambil satu contoh syariat Allah. Syariat Allah tentang rukun Islam contoh kita ambil satu dalam rukun Islam, solat. Syariat adalah solat. Okey. Kemudian tarikat itu apa? Jalan siapa kena ikut. Tarikat itu adalah jalan Nabi SAW, cara Nabi. Yang ketiga, kita kena makrifat. Makrifat itu apa? Kita kena tahu kenapa perlu solat. Kita kena faham kita adalah hamba. Dan hakikat solat tu kita kena faham, iaitu keperluan kita untuk membuktikan. Jadi maknanya contoh itu. Maknanya dia bergerak serentak, dia berpisah-pisah. Apa yang berlaku sekarang, yang saya katakan yang kata 4 jalan ni, ataupun saya kata
empat jalan ni, dia kebanyakan dia orang pisah-pisahkan. Ilmu tu memang ada, tetapi masalah sekarang ni bukannya ilmu itu boleh diwawarkan, dan ilmu itu kepada orang yang betul-betul alim, yang paling kurang pun dia ada 24 ataupun 42 ilmu yang cukup. Dia bukan saja seperti mana yang kita tahu seorang penafsir Al-Quran dia kena cukup 25 ilmu. Ya, sama juga dengan ilmu-ilmu tentang syariat, hakikat, makrifat yang telah dibahagikan, dia kena paling kurang ada 24 ilmu. Yang di mana yang akhir sekali ilmu al-laduni yang Allah jelaskan, dia pancarkan pada orang tertentu, itu yang tak akan dapat pada orang lain. Sebab tu zaman sekarang ni dia dipisah-pisahkan. Itu tak betul lah. Sebab tu yang saya katakan tadi tentang roh ni pun saya cuma jelaskan kerana fenomena sekarang berlaku ketaksuban dengan akhir zaman. Sebab kalau kita cerita tentang roh, sebab sebelum ni saya pernah ceritakan tentang jin dan syaitan. Sebab kebanyakan orang pada hari ini tak faham perbezaan hakikat jin dan syaitan. Sebab itulah saya suka ambil kitab Senawi. Kalau Ustaz belajar dulu, saya pun ada kitab Senawi ni. Ada dalam rumah. Ini kitab 25 tahun sudah, Ustaz. Ini kitab Senawi saya. Ini kitab Senawi saya dulu. 25 tahun sudah. Ya, Muzakarah Tauhid, ya, daripada Maktabah Minan Mesir, iaitu pada Maktabah Azhar. Macam kertas kuning je kan. Kertas kuning ni. Kertas lama kan. Kitab lama dia, kitab baru-baru, karangan tak ada. Karangan baru tak ada. Tak ada. Hanya orang-orang lama je belajar tu. Ini saya photostate balik sebab kitab asal dia dah nak terkoyak gabak, saya terpaksa photostate. Ya, betul. Sebab saya nak simpan yang asal. Original dekat saya. Original tu nak simpan. Original tu nak simpan. Masterpiece. Sebab tu Ustaz, dalam kitab ni, kitab Senawi, itu sebab saya kata siapa ada ilmu Senawi ni pun dah cukup hebat. Macam Ustaz kata ilmu Senawi hebat, Ustaz. Sebab ilmu Senawi ni memang cukup mudah kena dengan mentaliti masyarakat. Dia tak perlu guna ilmu yang belajar ijazah, ilmu belajar master, PhD, tak sesuai langsung. Dia adalah ilmu sanawi yang sesuai untuk masyarakat pada hari ini. Jadi apa kalau Ustaz ada tidak tahu, Ustaz buka kitab Muzakatul Tauhid, ringkas je. Contoh sebelum ni kita menceritakan tentang hakikat roh, hakikat jin, hakikat setan. Apa beza dia? Yang orang macam hari ini kenapa bulan puasa ni siapa yang kena belenggu, setan ni macam unsur tu yang kita dah kupas sebelum ni. Sebab tu saya dah kupas tentang jin dengan setan. Saya akan kupas tentang roh sebabkan dia akan melibatkan tentang ajaran sesat ni. Sebab pada hari ni sebab kita tentang jin, banyak orang memfitnah jin. Sedangkan bukan jin saja yang membuat benda-benda gelap ni. Yang kadang orang kata sihir semua ni, bukan jin. Mana kedudukan iblis? Di mana iblis ni janji dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Furqan, yang dia janji pada orang Ta'ala tu. Kesian jin kan kena fitnah dengan iblis. Fitnah kena jin. Jin kena. Sedangkan jin tu ada dalam kitab tauhid, kena tahu. Jin tu ada mukmin, ada kafir. Jadi jin Islam kita ni macam mana ni? Sedangkan jin Islam ni sama syariat dengan kita. Itu yang kebanyakan orang zaman sekarang acik kena jin. Apa-apa hal jin, kena rasuk jin. Cuma jin. Asyik baiklah arwah jin Samsudin dah tak ada. Kalau tidak asyik jin saja. Aku juga je mangsa. Aku jadi mangsa. Dia pasal apa yang dalam TikTok ni ada satu orang yang sekarang saya dah tak nampak di TikTok, mungkin dia dah malu Allah kot. Saya pun tak pasti. Saya bukan mengaibkan dia lah, kan. Dia banyak menceritakan tentang alam gaib, tentang makrifat. Dia kata dia ahli makrifat. Kan? Saya dah banyak 2-3 kali saya ikut dia. Cakap budak ni ting tong, kuasa banyak minum ketum kuasa aku ni dia ni. Sebab dia punya cakap tu dia punya penerangan dia tu tak kena tau. Tak kena dengan apa yang saya belajar. Apa yang saya pun bukannya orang hebat mana pun, sebab dia menceritakan tentang tu. Saya mungkin dia tak sedar, saya dekat rumah saya buka kitab. Betul. Setiap kali dia bercakap benda tu, saya akan buka kitab menceritakan tentang tu. Kat mana selak dekat mana, kat sini ni cerita. Lain cerita. Jadi saya pada satu hari dia macam ayat, ada seorang hamba Allah, lelaki,
mencerita masalah mengenai tentang hal rumah tangga dia, ada orang buatlah, ada orang itulah, orang inilah apa semua kan. Dia pun berceritalah mengenai ini mesti ada jin lah tadi, kesian jin. Aduh kan, nanya kat jin kita. Ini mesti ayat yang paling best dia kata apa? Ini syaitan apa nama dia? Tah merapuca dia tu bercakap syaitan apa nama dia. Lepas tu bergabung jin memusnahkan rumah tangga. Cakap budak ni memang betul. Lalu saya masuk. Saya macam tadilah saya cakap, boleh mohon saya masuk. Okey, saya cakap dia okey, dia pun masuk dalam kotak. Saya bertanya mengenai tentang fardu ain. Tapi fardu ain sebab dia orang, dia kata dia orang hebat kan. Saya bertanya satu je. Kunci khusyuk ni kan, khusyuk ni kita berhadapan dengan Allah. Kalau kita tak dapat menghasilkan kepada Allah, kita beranggap Allah melihat kita bermain dengan roh. Saya bertanya, kunci khusyuk itu nak dapat mesti nak kena dalam solat. Kunci khusyuk dia diam. Tak apalah, saya bagi clue 3 je kunci khusyuk. Dia diam. Cakap tadi kata begini, tang roh, saya bagi kunci khusyuk pun tak boleh nak jawab. Saya cakap jangan buat fitnah lah. Yang kau sebut begini ni, saya tengah pegang kitab dia ni. Saya cakap, saya tunjuk kitab dia macam tadi. Saya tadi tu lah kan, ustaz kita ni. Ni kitab ni. Ni aku saya tunjuk dalam video kan. Masa tu saya pakai bukan yang inilah, cucu saya punya TikTok. Saya tunjuk gambar ni kitab yang kau ceritakan ni. Tak ada pun apa yang kau cerita ni kan. Kau jangan menipu. Kan, janganlah kau buat fitnah begini-begini. Dia end live sampai sekarang tak nampak batang hidung dah. Tak nampaklah dia buat live. Sebab saya suka pakai cucu saya punya. Sebab cucu saya dia view dia ada 4,000 lebih. Tu yang best tu. Saya tak boleh. Tukar balik Zat, tukar. Dia pakai cucu je. Jadi sebab tu banyak fenomena berlaku tentang dia orang ni, menceritakan tentang orang kata ajaran sesat. Dia mudah je, dia suka cerita benda-benda batin, benda-benda yang tak nampak. Dia benda-benda tak nampak, jenis yang macam orang tak nampak, jenis tentang orang yang tak pernah boleh nak kupas, macam orang tak belajar. Orang tak belajar. Sebenarnya benda-benda yang tak terjangkau oleh akal tu, yang padahal ulama-ulama dulu tidak membahaskan. Dia orang suka bahas. Tak ada. Itu yang dia orang rasa dia akhir zaman. Sebab itu pada hari ini memang ketakzuban berlaku. Sebab saya pun macam saya kata tadi tentang ajaran sesat yang pada hari ini pun tentang mimpi Kasim. Kemudian yang kedua tentang hadi minallah. Yang hadi minallah ni lagi jahanam. Siapa dia jatuh. Hadi minallah ni sebabkan saya ada seorang yang memang sahabat kawan rapat saya yang memang saja follow 4 tahun sudah dia dah follow lah hadi minallah ni. 4 tahun sudah dia dah follow. Dia dah cakap dengan saya sebab dia tahu saya ambil usuluddin. Jadi saya kata kau kena tengok clue macam ni, clue macam ni. Ada tak dia jawab, boleh tak dia jawab. Jadi dia pergi. Dia dah macam kira macam dia punya siapa ni follower orang lah. yang dia dah macam orang follower tegar lah. Pergi kan. Jadi maknanya dia dah anggap macam hebat lah tu. Tapi kawan saya pun beritahu lah. Dan akhir sekali kata sampaikan baru ni dia orang buat convocation tentang pemberian sijil tentang ijazah tentang bab sebab suci tu kan. Sampai boleh pegang perempuan tu kan. Itu sebabkan dia dalam dia punya slot ceramah, kadang kawan saya ni kadang dia buat lawyer buruk lah. Kunci syurga adalah orang kata majlis ilmu dia tu orang yang dia buat ni adalah kunci syurga. Jadi maknanya member saya saja mengakal. Jadi kunci nak keluar mana kata kan. Tak ada kunci keluar. Ni syurga mesti nak keluar. Saya tak tahu kunci keluar. Masuk sudah tahu, keluar tak tahu. Jadi dia menganjing dia ke situ. Jadi antaranya dia cakap apa tu? Antaranya dia kata kita ni tak boleh makan daging. Sebab darah itu najis. Jadi daging ni kalau kita cuci pun dia tidak akan lari pada darah. Jadi kebanyakan orang Islam pada hari ini semua makan bangkai. Haram. Jadi sebab tu dia orang makan apa semua vegetarian. Dia orang vegetarian semua.
Dia memang makan sayur. Ya, Dia betul. dari ikut macam jenis yang ada apa Buddha. satu Buddhis, pahaman. Buddhis. Dia bukan dia bukan Buddha, ada satu lagi pahaman Buddha pun dia ada juga yang makan Ada daging. yang makan daging, ada yang makan daging. Tapi ada satu lagi saya lupa nama dia punya apa bukan totisme. Tanya Ada satu. baru-baru ni ada tarikat yang menggunakan tarikat ni sendiri. Dan dalam ijazahnya ada menggunakan ilmu batil. Macam mana Ustaz? Nak tanya baru-baru ni ada tarikat yang gunakan tarikat ini sendiri. Yang gunakan tarikat ini sendiri dalam ijazahnya ada menggunakan ilmu batil. Ilmu batil itu tak benar. Jadi sebab tu saya kata ada kebanyakan ajaran sesat. Antara ciri-cirinya adalah menggunakan tarikat tasawuf untuk menutup dia orang punya ajaran sesat. Jadi jangan terkeliru. Sebab itulah Negeri Sembilan ni cantiknya almarhum Syekh Murtada dulu dia menyusun tentang enigmen tarikat tasawuf. Dia menyusun enigmen tarikat tasawuf, semua tarikat yang ada dalam Negeri Sembilan ni kena daftar. Dan dia ada majlis jilsah. Jika mana-mana tarikat yang mana-mana tarikat yang nak beramalkan di sini kena lepas dengan majlis jilsah tu dulu. Dan kebanyakan majlis jilsah tu kedudukannya memang orang kata hebat-hebatlah. Antaranya apa Dr. Naim, betul Dr. Syuhada, dia orang yang hebat-hebat. Kemudian sebab tu kalau tak lepas tak boleh. Jadi kau nak cakap kau tarikat ke apa, kau kena ada surat pada Jabatan Mufti tu yang membenarkan bahawa kau kena tarikat yang betul. Itu dia. Kalau dia kata macam mana kita nak bezakan. Macam saya mempelajari fardu ain. Ya, fardu ain membabitkan tasawuf, kan? Membabitkan tasawuf. Nak ajar pelita bagi apa ni? Mencuci hati, penawar bagi hati. Okey, penawar hati. Penawar bagi hati itu pun kena soal bergulung-gulung. Ini nak cerita ke bintang nano-nano. Apa hal? Tak betul. Saya masa saya nak ambil tauliah dengan arwah Mutazah dulu, ya, arwah dulu. Dia bertanya tentang tasawuf ni. Begini, kitab ni apa? Okey, apa cerita penawar bagi hati? Apa cerita dalam Tabil Ghafilin? Apa menceritakan dalam Manhajul Abidin? Berbuih saya nak jawab. Ini sekarang ni orang bercakap, ya Allah, hai tentang tasawuf. Senang je. Jadi batil ni macam ada jin dan sebagainya. Macam mana kita nak bezakan? Beza senang je. Kalau dia kalau buat satu haul ataupun zikir, dia sembunyi-sembunyi. Dia tak ada ramai orang. Kemudian dia punya tu nampak macam orang kata zikir tu terlampau modified sangat. Maknanya kalau berzikir tu sampai terbaring lah tiba-tiba macam tu. Dia mudah je. Dia mudah beza dia. Kalau zikir tu nampak macam terbaring ke ataupun dia memang dah tak keluar ni tu mudah. Yang saya kata pada hari ni ajaran sesat ni kalau kita tahu ciri-ciri dia mudah kita nak tengok. Sebab antara yang cantik ni kat Negeri Sembilan tu saya kata yang ni tarikat tasawuf tu. Kalau pertama sekali kalau dia kata tarikat apa yang kau bawa? Sini. Mana guru kau? Itu soalan kita tanya lagi. Mana guru kau? Siapa kau punya murabbi? Mana jalan dia? Jadi kalau betul ni daripada Jabatan Mufti, mana surat pada Jabatan Mufti? Nak tengok. Itu saja dah tahulah. Dan kalau kita nak tahu kalau kat negeri lain lah. Itu yang penting. Itu penting. Tapi sekarang kalau benda tu penting. Memang benda tu penting. Bukan kita nak apa sebab zaman-zaman fitnah. Pada hari ni zaman orang modified macam-macam. Sebab tu ulama silam, macam saya kata beberapa kali, ulama silam ni dia dah faham PL orang Melayu. Salah satu PL orang Melayu ni modified memang terror. Memang padu. Sebab itulah motor pun boleh terbang, Ustaz. Honda Cup 70 boleh jadi 1-2. Kau fikir tepuk daya orang Jepun? Jepun siap turun tengok. Dia cerita dia macam ni lah. Kan? Dia cerita dia macam ni lah. Apabila kita benda ni saya bahaskan, pernah saya bertanya dengan arwah ada seorang kat sini yang membawa ajaran sesat lah di sini. Kan? Saya pernah berdebat dengan dia. Bukan maksud saya nak berdebat, sebenarnya saya nak nasihatkan saja, kan? Sebab saya dah tengok dah masing-masing mengatakan yang dia dah ada orang bagi kata orang yang sembahyang dekat masjid dekat sini orang sesat, kan? Berimam ke orang yang sesat. Jadi saya kebetulan waktu tu saya jadi imam dekat situ, kuliah. Kan? Waktu lamalah cerita lamalah, kan? Jadi saya niat saya nak nasihatilah supaya dia jangan.
Jadi dia bawa berdebat. Saya jawab satu je, setiap zikir yang kamu ajar, saya bagi kunci je senang. Setiap zikir yang kau ajar, ada tak kamu sebut maksud-maksud dia? Saya tanya anak buah dia kata tak ada. Anak buah dia kata dia ajar zikir saja. Saya cakap hadis baginda sallallahu alaihi wasallam kalau dia suruh berzikir banyak pun dia ada sebut apa zikir, apa maksud zikir dia, apa semua. Kan? Ini kau mai ajar zikir, kau mai ajar buta. Kemudian anak buah berzikir, kau berzikir dengan iblis lah. Kalau zikir tu dia ajar memuja iblis, engkau pun baca iblis lah. Jadi di situ saja, tapi orang tu pun dah arwah lah, dah tak ada dah pun. Saya pun tak nak sebut nama dia kan. Jadi daripada situ saya kuncikan mulut dia supaya apa yang anak buah dia pun alhamdulillah yang ramai jugalah yang sedar kan, apabila anak buahnya bertanya balik kan, apa maksud zikir yang dia ajar tu, dia pun tak boleh nak jawab. Dia ajar zikir tapi dia tak boleh nak jawab zikir apa yang dia ajar. Tak kepelik. Betul tak? Jadi nasihat saya satu je. Setiap orang yang mengajar zikir yang pelik-pelik, betul ada zikir daripada ulama-ulama Yaman kan. Ada zikir tu tak nafikan. Tapi kalau orang yang mengajar zikir, dia mesti akan ajar maksud zikir itu. Macam mana nak mentasydid, kalau lebih lagi mentasydidkan zikir itu apa semua. Bukan dia ajar zikir buta-buta. Kalau dia ajar zikir yang buta-buta, tak tahu maksud apa semua, maknanya itu bukanlah zikir. Itu tak mana celup mana saya pun tak tahu nak cakap lah kan. Asal main sebut je lah. Sebab saya dulu guru saya ajar, dia kata berzikirlah dengan apa yang telah diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Itu saja. Jangan kau berzikir yang bukan-bukan. Hinggakan menghantuk kepala lah, hingga dah macam berjoget-joget lah, apalah apa semua. Kan? Nabi dia cakap, hadis dan Nabi, berzikirlah kamu dengan keadaan yang tenang. Tapi kalau dah berzikir, berlompat-lompat, berdari-dari, siap boleh selibawa apa ni, geng kugiran, masalah itu dah jam tu. Kan? Itu jam teruk. Jadi saya berpegang kepada itu, dan hingga sekarang masa temuduga Tuan Mufti arwah Tuan Mufti Mutazah pun, dia pun mengatakan ya betul apa yang kamu cakap betul. Kan? Sebab yelah dia tak kenal Tuan Guru ni Aziz kot, tak kenal satu geng arwah Haji Saleh kan. Sebab mereka yang guru saya, yang mengajar saya benda semua. Maknanya cerita ni kat sini, setiap zikir yang orang ajar, hendaklah kamu tahu apa zikir yang diajar kepada kamu. Jika kamu was-was, maka kamu zikirlah apa yang Nabi ajar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahumma inna as'aluka banyaklah zikir-zikir yang ni. Cukup memedai itu sahaja. Itu pun dah banyak fadilat. Yang kita tamak-tamak zikir nak sampai langit ke bintang, naik bintang nano-nano buat apa? Kan? Contoh kan? Doa zikir yang diajar oleh Nabi ya. Zikir mengenai subhanallah cukup. Kita ambil subhanallah Astaghfirullah, mohon ampun apa semua kan. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Di situ saja dah 10 kebaikan dah ada dalam kat situ. Apa lagi yang kau nak? Kan? Takkan kau nak berzikir sampai langit ke bintang, boleh naik ke bulan apa semua? Tak mau naik dah. Tunggu kau mati nantilah naik. Nak naik kali itu pun tak tahu langit-langit buka tak buka untuk kau. Itu je. Jadi mudah cerita apa yang diajar oleh Nabi, apa yang diajar oleh Rasul, apa yang diajar, apa yang disebut oleh dalam ulama. Itu sahajalah. Kalau ulama ni dia akan berpandu kepada hadis dan Al-Quran saja, dia tak ada ikut sukati dia je, tak ada. Dia akan ikut hadis, Al-Quran hadis. Tak pisung dah. Ikut yang itu saja. Agak was-was, zikirlah la ilaha illallah. Itu pun dah banyak fadilat dia. Subhanallah wal astaghfirullahaladzim. Banyak dah. Itu cukup dah, memadai dah. Ambil zikir seminggu pun cukup, Ustaz. Ya. Kalau nak tamak zikir seminggu. Itu kalau nak tamak sangatlah. Istiqomah tu yang mahal tu, susah nak istiqomah. Ya. Sebab itu pada hari ni ada pula golongan pada hari ni yang tak suka zikir. Sebab tu dia dah
yang mempertikaikan bahawa zikir lepas solat ni tak ada, dan ada yang mempertikaikan tentang orang kata kenapa nak zikir ramai-ramai. Sebab mereka ni semua adalah golongan-golongan yang banyak orang kata memburukkan lagi pandangan orang Islam dalam Islam tu. Sebab kan zikir ni amat perlu. Sebab kalau zikir tak perlu, nak makan apa roh? Perut kita lapar, kita makan nasi. Roh kita nak makan apa? Itu ada sebut dalam hadis tu. Zikir itu makanan roh. Ya, satu lagi. Dan dalam ayat dalam Quran pun dalam Quran pun jelas Allah tunjukkan bahawa Allah kata tentang zikir itu memberikan manfaat pada orang Islam, pada orang mukmin. Innal zikra tanfa'ul mukminin. Itu zikir itu sebenarnya memberikan manfaat pada orang mukmin. Jadi nak tak nak memang kena berzikir lah. Sebab ada orang pada hari ini menolak zikir sebab dia pemalas nak zikir. Sebab itulah ulama silam punya hebat, dia susun zikir. Sebab orang tak tahu tentang tarikat Satriyah. Tarikat Satriyah adalah merupakan tarikat yang tertua ya di Malaysia, antara tertua di Malaysia, di Nusantara. Dialah yang menyusunkan tentang format zikir lepas solat kita satu Nusantara ni. Yang kita amalkan spesial yang sama. Lepas zikir, lepas solat kita setiap kali orang kata solat, inilah tarikat ini yang menyusunnya. Yang diambil pada hadis Nabi dan daripada ayat Quran disusun. Jadi satu modul zikir lepas solat. Ini yang orang banyak petikai. Yang orang tak nak. Yang petikai semua malas semayang, malas nak solat, malas nak berzikir. Yang paling lebihnya adalah dia ni asyik taksub kata Nabi tak ada suruh buat, dia tak ada, tu yang ketaksuban ke situ jadi masalah. Itu golongan bid'ah. Itu golongan bid'ah. Kalau orang kampung saya orang Perak, orang panggil golongan bid'ah, bukan bid'ah. Betul. Golongan bid'ah. Bid'ah ni jangan nak bid'ah. Bid'ah dia pergi Perak jadi bid'ah. Jangan nak bid'ah dengan aku. Dia sebenarnya macam ni, sebenarnya jadi benda macam tu kan. Dia sebenarnya contoh kata zikir-zikir ini kan, betul ada yang dia kata tidak ada, Nabi tak buat zikir ni apa semua kan, tetapi dibawa oleh sahabat-sahabat selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, dibawa oleh ulama-ulama Yaman. Contoh kata dia kata contoh kata kan geng-geng bid'ah ni mengatakan tahlil bid'ah, betul? Sebenarnya dia sendiri bukan berdekah tahu. Dia sendiri tak ada berdekah. Asal usul ni apa ni tahlil tu daripada mana? Nampak tak? Jadi faham? Ambil penekatan yang dekat, dia kata Nabi tak buat. Ambil kau nak ikut Nabi kan, kau Nabi ke? Betul tak? Itu masalah tu. Betul. Sedangkan baginda kata orang bagi hadis apa ni tahlil ni, contoh kata tahlil ini adalah hadis baginda, sebab baginda hadis ni ada 3. Kita ambil merestui, redha. Asalnya daripada Saidina Umar Al-Khattab membuat tahlil, membaca tahlil, lalu baginda di hadapan di belakang, dia tak silap saya dia kata. Lalu baginda membiarkan. Kemudian amalan itu dibawa oleh ulama Yaman. Ulama Yaman berdagang di Malaysia dan amalan itu dibawa ke Malaysia, dan terjadilah yang mana Ustaz Alang bagi tahu tadi, zikir-zikir lepas solat lagi apa semua. Tapi puak-puak je ni malaun ni, kau belajar tak habis, kau tak tahu cerita habis, kemudian kau apa ni bid'ah, padahal kau yang bid'ah kat orang banyak dah. Dan ini betul. Juga yang pernah saya ini juga yang saya pernah hal tahlil dulu kan hebat tentang tahlil kan. Orang kata bid'ah. Saya pernah pergi satu surau, pernah dari soal dekat sini dekat Ceras, dekat Aman Jaya tak silap saya, dia undang saya pergi sana menceritakan tentang hal ini. Ada orang yang berfahaman kata tahlil ini bid'ah. Sebenarnya dia sendiri pun tak tahu, cuma dia nak kepastian. Jadi saya ceritakan begini. Jadi selama ni saya cerita macam ni lah pada dia kan. Dan betul dia kata habis selama ni orang kata bid'ah, saya cakap mana ada bid'ah, tak ada. Itu daripada hadis juga, sebab baginda sallallahu alaihi wasallam meredakan, sebab bacaan dan tahlil tak ada lagi memuji makhluk hal ni
selain daripada tak boleh memuji Tauhid, semua membaca ayat dalam Al-Quran kan. Semua yang membaca ayat-ayat suci dalam Al-Quran kan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, adakah di ayat itu memuji yang memuji ni? Jadi barulah mereka faham sebenarnya mereka dikelirukan oleh puak-puak. Bagi saya puak-un saya panggil tu je. Satu lagi nak tambah Ustaz. Pula TikTok ni. Tambah lagi untuk dia orang Ustaz. Asal-usul tahlil ni ada tadi di Malaysia ni adalah salah satunya pada hadis Nabi tentang meninggalnya anak Adam ada 3 perkara, iaitu sedekah dia, ilmu yang manfaat dan juga doa anak yang soleh. Sebab orang ulama nak buat supaya orang Melayu ni perangai salah satu macam saya kata tadi suka modify. Dan ulama silam nampak perangai orang Melayu ni kalau tak suruh dia tak buat. Kalau tak ditetapkan dia tak buat. Jadi kalau kita tengok pandangan ulama silam tu, pada hari ni kita tengok kalau tak ada buat tahlil yang badan-badan besar, dia kalau mak bapak meninggal, dia akan tinggal macam tu je lah, dia tak ada doa. Disebabkan ada tahlil lah, dia kena cuti 3 hari, kena cuti 7 hari, nak tak nak adalah masa dia nak baca doa. Nak tahlilkan untuk orang kata untuk doa dia, untuk ayah dan mak dia. Sebab itulah dia ulama silam buat, sebab dia tengok mentaliti perangai PL orang Melayu. Ulama silam tu dah buat supaya kita ni nak dah bagi guideline untuk jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi kita tak nak ikut, kita tak nak beta. Sebab apa benda macam menyusahkan. Tak ada masa. Kalau tidak tak ada masa. Kalau tidak tak ada masa nak tak ada masa. Kerja duniawi je lebih. Kalau ayah dia meninggal tak ada buat, tinggal bapak dia meninggal lah, tak ada masa doa. Habis. Itu yang dikeluar perkataan. Keluar lagi jahannamul lati kuntum kau pergi mampus. Yang dia katakan, yang saya katakan, yang dikatakan bid'ah di dalam Islam tu menetapkan kau kena meninggal aja orang, wajib kena 3 hari, wajib kena 7 hari, wajib. Perkataan wajib, kau lebih pada Tuhan pula dah wajib hukum haram makruh, itu Allah punya kerja kan. Meletak hukum wajib 3 hari, wajib 14 hari, wajib 40 hari, wajib mampu. Kalau gitu, kalau orang jenis miskin pahal nak berhutang kan. Jika kamu mampu, kamu buatlah. Yang lebih laksanakan isteri sendiri. Itu aja. Itu saya cakap, orang sekarang ni dia memutarbelitkan benda fakta tau. Padahal mereka tu yang bercakap tu pengesahan pun tak ada. Pengesahan mufti pun tak ada, apa pun tak ada kan. Ustaz kat Jabatan Agama Islam PDD pun kau tak kenal kan. Yang kau kenal, yang kena tah ke mana-mana ustaz tak tahulah kan. Itu jadi yang ustaz YouTube, orang-orang yang macam tu. Ustaz YouTube. Kemudian satu dia lagi, dengar 15 saat dia rasa tu salah. Jadi betul, kita ada lagi orang kata 8 minit ni, kita ada 8 minit lagi insya-Allah. Okey tahu lah. Dia tak sabar baru nikah ni. Tak. Tak ada macam ni Ustaz. Kalau kata ada kelapangan, Ustaz Faizul, kalau kata ada kelapangan, Ustaz cari je live antara Ustaz Alang, saya ke, ataupun ada grup-grup, nampak je saya dengan Ustaz Alang duduk dekat kotak tu, kita selit je, tak ada masalah. Selit je, masuk je. Kita orang dalam grup tak ada masalah. Saya selalunya macam ni tau. Saya punya schedule lah. Sebab saya pun, cucu saya pun dulu saya aktif dalam FB. Saya banyak berdakwah di FB. Ada FB saya pun kat dalam tu ada ceramah-ceramah saya apa lama-lama. Ada saya ni lah kan. Sambil tu ada saya mengajar dalam hal orang yang nak buat usahawan, sebab saya seorang usahawan kan. Jadi dalam ceramah-ceramah tu pun semua. Kemudian sekarang ni FB orang dah kurang kan. Jadi itulah cucu saya, dia kata Atuk, sekarang FB orang dah kurang tu, tak ada orang nak tengok muka Atuk dah, dia kata kan. Apa ni dia ada kata bagi tu Ica buat ni. Susu nama Ica buat Atuk buat ini. Saya baru je buat, saya rasa saya buat ni tak sampai sebulan lagi, tak sampai lagi. Atuk buat begini mengajar kat dalam ni, lagi Atuk boleh tengok muka orang, dia kata. So cakap buatlah, cakap aku ikut je. Jadi sebenarnya saya buat TikTok ni hanyalah nak menyampaikan ilmu, tidak ada niat lain. Nak menyampaikan ilmu fardu ain saja. Saya tak ada membabitkan. Jadi macam saya bila saya lepas isyak, saya akan pusing ronda.
Kadang-kadang saya masukkan anak saya ada saya anggap anak tu perempuan, ada yang dalam tu perempuan tu anak saya lah. Ada 4 orang kat situ anak. Bagi anggap anak lah. Pada live itu saya tengok di mana ada perkongsian agama, saya akan singgah. Sebab saya tak berasa diri saya hebat. Sebab saya sendiri pun ilmu Allah ni tak habis. Saya pun nak mencari. Kadang-kadang ilmu yang lama-lama dahulu, yang basic saya lupa. Kan? Duk sibuk terjemah Hajjul Abidin, Tabil Rafidin saya lupa. Terjemah Tabil Rafidin, penawar bagi hati saya lupa. Kan? Jadi saya akan bersinggah-singgah. Macam yang ni saya tengok dapat sini, kebetulan mungkin Allah Ta'ala menggerakkan hati saya untuk Ustaz, betul Ustaz. Hari ni kita dijodohkan Ustaz. Jangan lupa follow back. Sebenarnya saya tak tahu yang Ustaz Alang ni dia adalah seorang ustaz, kan? Dia di Seremban Di Seremban ke mana? Saya Seremban. Seremban di saya bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Kita boleh bertemu lagi, tak jauh PD dengan Seremban. Balik. InsyaAllah. Dia boleh berbincang, kan? Sebab apa? Bila saya pusing bila tersebut tadi perkataan ustaz, kemudian menceritakan tentang roh. Ni ilmu. Saya singgah, saya akan diam, dengar. Kemudian saya selitkan soalan begini. Soalan-soalan yang saya bagi tadi tu adalah soalan-soalan orang-orang yang pernah bertanya dengan saya. Kan? So saya selitkan soalan begitu. Itu soalan-soalan mudah, bukan saya mendugalah. Kan? Tapi bila orang yang berilmu dengan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu, dia cara penyampaian dia lain. Kita boleh kenal orang yang berilmu dengan orang tak berilmu. Dia lain, beza. Memang beza, langit dan bumi jauh beza. Kan? So bila saya tahu kena dah ni, memang kena. Saya lekat. Saya lekat ni. Ni bukan lekat dah. Kalau dalam TikTok dia panggil bahasa dia sidai. Ni dah sidai ni. Dia sidai. Saya suka dengan ilmu-ilmuan saya, sebab saya berminat. Saya memang bukan nak kata saya ahli ilmu, tapi saya kata saya ahli kitab, tetapi saya suka memidas dengan orang-orang yang bercakap benda yang bukan-bukan. Sebab apa? Bila macam contoh yang tadi saya cakap tadi, orang yang bercerita tentang tarikat, makrifat, melekat apa semua kan. So bercerita yang pelik-pelik, saya cari kitab saya lah kitab lama ni, cari kita siap kau, tak kena gaya kau bercakap, jaga kau. Aku pegang kitab, kau tak tahu aku pegang kitab ni. Kau cerita salah, kau cerita aku soal kat lu, kau tak boleh jawab, kau makan miang buluh lah. Tu je dia cakap kan. Sebab apa? Kisah Senawi pun dah cukup Ustaz. Nasib baik dah pencet komando. Kalau tak ni sniper je. Sebab apa? Sebab apa saya terpaksa buat begitu? Mula saya tak ada niat nak buat macam tu. Sebab apa? Apabila hari yang pertama, kedua, seminggu saya duduk dalam TikTok, saya tengok banyak orang yang berkata-kata benda yang merapu-meraban dia orang cakap. Ke mana hulu tak tahu. Kan? Nak kata ilmu balaghah, bukan. Nak kata ilmu badik, bukan. Nak kata ilmu nahu, bukan. Apa benda? Tafsir apa dia buat ni? Jadi dia tahu ilmu menekahat je Ustaz. Jadi saya nak mengelakkan generasi muda. Sebab saya sayang generasi muda. Sebab saya ni tunggu masa je nak kena masuk dalam rumah baru kan. Pasal umur saya pun dah 15 terbalik kan. Jadi jangan Ustaz, nanti ada orang tutup wifi. Generasi pengganti saya ni biar lebih berkualiti. Alhamdulillah. Ustaz, wifi nak kena tutup Ustaz. Saya kucing. Tak apa, dia dah keluar. Dah keluar. Saya baik dia tak miau sekali ni. Saya kucing. Okey Ustaz, kita pun dah penghujung Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak insya-Allah kalau ada baik Ustaz. InsyaAllah cuma malam ni sekarang siapa yang orang kata apa yang mengikuti live ni, sebelumnya kita perihal roh, sebab yang saya katakan dia ada kena-mengena nanti dengan kita nak membahaskan tentang ajaran sesat, di mana ada yang saya akan paparkan buka-buka kan akan datang ni tentang tadi kita cerita tentang mimpi Kasim, kemudian tentang hadi minallah, kemudian ada lagi satu ajaran yang sedang orang kata
sedang berkembang, iaitu tentang ajaran, iaitu perkabungan akhir zaman, perkabungan akhir zaman. Kemudian ada satu lagi ajaran, iaitu tentang ajaran panji hitam, yang kebanyakan mereka ini taksub semuanya tentang kiamat. Ya, betul. Panji hitam ya. Dan ada satu lagi juga, ada satu lagi juga tentang tentera Mahdi. Tentera Mahdi. Ini ajaran yang berkembang cukup banyak. Yang minta maaf lah kalau ada orang Shah Alam, kena berhati-hati. Di Shah Alam pun banyak ajaran-ajaran tersebut berkembang. Betul, Ustaz. Berkembang di Shah Alam. Kena berhati-hati. Dan juga kena berhati-hati juga macam mana-mana besar di Johor Bahru, kena pun berhati-hati juga kerana dia dah mula menyusup secara perlahan. Tetapi yang banyak dia orang setelah ni berdua di Selangor, dan dia berkembang kerana bukan kita kata apa, ketidakfahaman orang Islam dan salah anggap Islam tentang aspek tauhid yang dia orang tak tahu tentang maksudnya dulu. Sebab tu dalam ilmu Islam saya ingatkan lagi, apa nak tahu kena tanya mahwa, apa dia? Dia cerita pun apa dia? Sebab tu dalam kitab kitab Islam semua membahaskan mesti kena tahu takrif. Takrif itulah asasnya baru kita ketahui apa benda masalah dia. InsyaAllah. Dan terima kasih semua yang hadir. Yang saya doakan supaya kita akan bersama. Nasihat terakhir saya sebelum kita end live ni kan, nasihat saya yang mana dia ada dalam TikTok ni, dalam apa semua, belajar ilmu, khatamkan dulu fardu ain dulu. Jangan terus terjun naik lagi ke bintang nano-nano. Belajar fardu ain dahulu. Fardu ain pun kalau kita masih banyak lagi goyang. Ustaz nano-nano. Lepas ni kena letak Ustaz nano-nano. Satu nak tambah lagi Ustaz. Nak tambah lagi. Jangan kita terlampau fokus dengan fardu ain sangat, tapi pertama tadi tentang tauhid. Tauhid nombor satu. Ya, tauhid. Orang kata asal pertama, asaluddin tentang usul agama, tentang mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi usuluddin agama tu tentang tauhid dulu. Baru kita pergi fardu ain. Kalau kita belajar tentang tauhid, kita akan faham. Daripada tauhid akan faham tentang fardu ain, dia akan buka tentang tasawuf, dia akan buka segalanya. Yang pertama kita kena belajar tentang tauhid. Itu yang first dulu kita kena tahu tentang benda yang asas ni kebanyakan orang tak faham. Itu yang kita terlampau. Orang zaman sekarang pergi mengajar fardu ain, pergi belajar fardu ain sampai sudah tak habis. Tapi tauhid dia orang tinggalkan. Dia tauhid nombor satu. Pada hari ini kita kena akidah nombor satu. Jadi kita sama doa pada hari ini supaya semuanya diberikan keberkatan oleh Allah Ta'ala dan dilimpahi rahmat, supaya apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala diberikan orang kata kejenihan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an ya rabbal alamin. Tahassana bil izzati wal jabarut واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطاعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا نبي امي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.